Toni Kroos, dilahirkan pada 4 Januari 1990 di Greifswald, Jerman Timur. Ialah seorang pemain bola sepak profesional Jerman yang diraikan di peringkat global. Secara meluas dianggap sebagai salah seorang pemain tengah terhebat generasinya dan seorang master dalam hantaran serta kawalan tempur. Dikenali kerana DC yang luar biasa, julat hantaran yang tepat, kawalan konsisten di bahagian tengah, dan ketenangan di bawah tekanan, Kroos telah mentakrifkan peranan pemain tengah bertahan yang mengendalikan permainan selama lebih sedekad. Beliau baru-baru ini mengumumkan persaraannya daripada bola sepak profesional selepas UEFA Euro 2024. Kroos memulakan kejaya kelab seniornya dengan Bayern Munich pada tahun 2007, di mana beliau dengan cepat naik pangkat. Selepas tempoh pinjaman yang berjaya di Bayer Leverkusen, beliau kembali ke Bayern dan memainkan peranan penting dalam era dominasi mereka, memenangi pelbagai gelaran domestik dan antarabangsa. Kejayaannya mencapai kemuncak baru dengan perpindahan ke Real Madrid pada tahun 2014, di mana beliau membentuk trio pemain tengah legenda bersama Luka Modric dan Casemiro. Tempohnya di Real Madrid telah ditandai dengan jumlah trofi yang menakjubkan dan persembahan kelas dunia yang konsisten. 6 gelaran Liga Juara-Juara UEFA, rekod untuk mana-mana pemain. 4 gelaran La Liga. 1 Copa del Rey, 5 Piala Dunia Kelab FIFA, 4 Piala Super UEFA, 4 Supercopa de Espa. Di peringkat antarabangsa, Kroos adalah tunjang utama pasukan kebangsaan Jerman selama bertahun-tahun. Pencapaiannya yang paling penting dengan Mannschaft ialah memenangi Piala Dunia FIFA 2014, di mana persembahannya di bahagian tengah sangat penting kepada kejayaan Jerman. Beliau bersara daripada bola sepak antarabangsa selepas Euro 2020 tetapi membuat kemunculan semula yang sensasi pada awal 2024 untuk bermain di Euro 2024. Legasi Toni Kroos ditentukan oleh konsistensinya yang tiada tandingan, keupayaannya yang luar biasa untuk menentukan aliran permainan dengan hantarannya, dan sumbangan besarnya kepada beberapa pasukan kelab dan antarabangsa yang paling berjaya dalam sejarah bola sepak. Beliau meninggalkan sukan itu sebagai seorang pengatur sejati dan seorang legenda bahagian tengah.